Guru tertekan, takut keluar susulan kecaman netizen. Pada 16 Julai 2025, sebuah tragedi melanda SMGA Tun Datu Mustafa. Seorang pelajar berusia 13 tahun, Zara Khairina Mahathir, ditemukan tidak sedarkan diri dalam longkang berhampiran asramanya. Keesokan harinya, dia disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth. Apa yang terjadi pada Zara Khairina bukan sahaja menggoncang keluarga, tetapi juga guru dan kaki tangan sekolah yang kini menghadapi tekanan luar biasa daripada netizen di media sosial. Hari ini, kita bongkar kisah di sebalik tragedi ini, dari tekanan emosi guru hingga cabaran sistem pendidikan. Saya tak pernah menangis depan mereka. Di sini saya nangis. Asni yang sejak Oktober lepas ditempatkan di Pejabat Pendidikan Daerah Papar berkata netizen membuat tuduhan tidak berasas, liar dan berunsur fitnah terhadap guru-guru sekolah berkenaan. Saksi ke-57 itu yang akan bersara pada Januari tahun hadapan itu berkata demikian ketika disoal Peguam Shahlan Jufri yang mewakili Ibu Zara Khairina di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Segmen 1. Kronologi kes. Zara Khairina ditemukan pada jam 4 pagi 16 Julai. Keadaan beliau ketika itu tidak sedarkan diri. Guru dan kaki tangan sekolah segera membawanya ke hospital. Pada 17 Julai, Zara disahkan meninggal dunia. Insiden ini mencetuskan gelombang reaksi di media sosial di mana ramai netizen mula menyerang warga sekolah dengan tuduhan liar, fitnah dan tidak berasas. Tekanan itu bukan sahaja menimpa guru tetapi juga pelajar yang terlibat. Ada yang dilabel sebagai pembuli, bahkan ada individu yang menjerit pembuli di luar kawasan sekolah. Segmen 2. Tekanan guru dan kaki tangan. Saksi ke-57 dalam prosiding inquest, Asni Marjan, bekas penolong kanan hal ehwal murid, mendedahkan bagaimana tekanan itu memberi kesan emosi kepada guru dan kaki tangan sekolah. Kami sudah lakukan yang terbaik. Dalam kalangan guru-guru, saya yang paling berusia di sekolah itu. Mereka memanggil saya bapa. Saya berperanan untuk membelai jiwa mereka. Hari-hari mereka berhadapan dengan netizen, saya sentiasa memberi motivasi kepada mereka. Saya tak pernah menangis depan mereka. Di sini saya nangis. Katanya sambil mengesat air mata. Akibat serangan netizen, beberapa guru memadamkan akaun Facebook mereka. Ada yang takut keluar ke pasar, pusat beli belah, bahkan kedai berdekatan. Tuduhan-tuduhan itu telah menyebabkan emosi cikgu dan guru-guru lain terganggu, selain membuat mereka berasa tertekan sehingga tidak mahu pergi ke pusat beli belah atau ke kedai. Betul? Saya juga difahamkan bahawa ada pelajar yang tertekan kerana dilabelkan oleh netizen sebagai pembuli. Malah ada individu yang menjerit pembuli di luar kawasan sekolah. Betul, cikgu? Betul. Kesan tekanan itu bukan sahaja kepada guru, tetapi juga pelajar yang terlibat dalam insiden tersebut. Sebahagian mereka diberi label pembuli di media sosial, menyebabkan trauma tambahan. Segmen 3. Sistem Pendidikan dan Program Disiplin. Asni Marjan juga menjelaskan bagaimana sekolah melaksanakan program disiplin untuk mengelakkan kejadian serupa berulang. Seperti yang saya jelaskan semalam, Tuan, pendidikan tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi juga di rumah. Kami melaksanakan program disiplin yang pada pandangan saya agak baik. Ya, program yang dirancang di SMKA TDM adalah berkesan, tetapi ada kes terpencil. Kami masih ada 500 pelajar yang menunjukkan prestasi baik. Sepanjang saya berkhidmat di sana, kami ada sekitar 600 pelajar dan program tersebut memberikan kesan. Tetapi adalah mustahil untuk menghasilkan pelajar yang 100% sempurna. Walaupun sistem telah diterapkan, tragedi seperti yang menimpa Zara Khairina tetap berlaku, menimbulkan persoalan tentang keberkesanan langkah pencegahan dan cabaran mendidik pelajar dalam situasi sosial yang kompleks. Segmen 4. Persamaan insiden netizen dan pelajar.
Peguam keluarga Zara, Shahlan Jufri, menyoal Asni Marjan mengenai persamaan antara tekanan yang dihadapi guru akibat netizen dan pengalaman Zara pada malam 15 Julai. Cikgu, apa yang berlaku kepada Zara Khairina pada malam itu adalah sama dengan apa yang cikgu dan rakan-rakan cikgu berhadapan. Yang berbeza ialah netizen tidak berhadapan dengan pihak sekolah, tetapi Zara Khairina berhadapan dengan pelajar-pelajar senior pada malam tersebut. Lebih kurang sama kan, cikgu? Saya tak pasti. Dialog ini menunjukkan betapa tekanan, baik dari dunia maya mahupun nyata, memberi kesan mendalam kepada individu yang terlibat. Ia juga menimbulkan kesedaran tentang bahayanya kecaman awam tanpa fakta yang jelas. Apa yang terjadi sepanjang inkues ini membuka satu ironi yang sangat menyedihkan. Ketika warga pendidik sendiri mengaku tidak tahan menanggung tekanan, cercaan dan serangan dari netizen, kita terpaksa bertanya semula, bagaimana pula dengan Zara, seorang anak kecil 13 tahun yang dikatakan berdepan tekanan daripada pelajar senior pada malam kejadian. Guru-guru dewasa yang sudah matang, berpengalaman dan punya rangkaian sokongan tetap mengalami tekanan sehingga memadam akaun media sosial, sehingga takut keluar rumah, sehingga terganggu emosi mereka. Itu orang dewasa. Bayangkan pula seorang budak, seorang anak, seorang pelajar tingkatan 1. Kalau orang dewasa pun tidak mampu menahan serangan, bagaimana pula tekanan yang didakwa dihadapi Zara pada malam itu? Bagaimana rasanya bila dibuli, bila ditekan, bila berdepan lebih daripada yang boleh ditanggung? Persoalan ini masih menghantui ramai. Apa sebenarnya yang berlaku? Apakah yang Zara lalui? Tekanan apakah yang membuatkan seorang anak berakhir tidak sedarkan diri di dalam longkang asrama sekolahnya sebelum meninggal dunia keesokan harinya? Inkues ini masih berjalan dan kebenaran masih menunggu untuk muncul ke permukaan. Tetapi satu perkara pasti, Zara Khairina tidak boleh lagi bersuara dan kitalah yang perlu memastikan suaranya terus didengari. Jika anda mahu keadilan untuk Zara, jika anda percaya tiada anak yang patut mati dalam keadaan penuh tanda tanya, tekan butang like, share video ini seluas mungkin dan tinggalkan komen anda di bawah. Suara anda penting, suara masyarakat penting. Dan jangan lupa subscribe. Kita akan terus mengikuti kes ini sehingga kebenaran ditemukan.